Good morning. So hari ni last day I dekat Austria. Lagi nak jalan-jalan sikit area sini-sini. Lepas tu gerak ke Czech Republic. Biasanya orang pergi Czech Republic terus pergi Prague kan. Tapi I tak direct ke Prague. I ada satu tempat yang cantik I ada singgah. So stay tuned. Dah settle check out. I nak belanja sikit view daripada kami punya Airbnb. Ni view belah belakang. Dalam gambar dekat Airbnb tu, mereka bagi gambar belah belakang tau. Tapi kami punya bilik dapat view depan. Nasib baik view depan cantik juga. Sekejap I tunjuk view belah depan. Okay, ni dia punya lobby. So, siapa yang nak lepak-lepak sini boleh. Airbnb ni besar. Ada lift, ada tangga. So, siapa yang nak tengok I punya room tour, kita orang punya Airbnb, boleh tengok previous video I dah upload video sebelum ni, room tour. And this is pintu utama bahagian depan. Bilik kami dapat view ni lah, view parking. Nasib baik helok juga. First stop kami singgah supermarket dulu. Nak beli kudap-kudap. Sebab lagi nak ke Czech Republic kan 2 jam lebih. Supermarket ni tanpa tengok dia punya view. Masya Allah, subhanallah, cantik sangat-sangat. So daripada Airbnb kami tu nak main sini lebih kurang 1 ke 2 kilometer je. Sangat dekat. Tapi kami main ni kan time winter. So pukul 6 daripada katuk. So siapa yang nak shopping kena main awal tau. Macam-macam ada, masuk-masuk ada buah-buahan, lepas tu ada sweet treats. Candy. Jenama ni dekat Malaysia pun ada, tapi kat Malaysia tak ada pun pasta spaghetti bolognese mozzarella dah lengkap macam ni kan. Masa macam rare pula jumpa kat sini. $2. Tapi nak party makan kan. Kat fight tu kan. So ni yang kami beli sikit-sikit lah sebab dah kenyang ni. Breakfast dekat homestay. Beli pisang, beli roti, beli ayam coklat, mineral water and ni. Dia beli yogurt tadi ada sekali dengan candy. So nanti kita pergi supermarket nak menghala ke Chess. Cantik sangat-sangat kan pemandangan dekat sini. Tempat ni nama dia Wolfgangsee. Wolfgangsee ni dia tengah-tengah antara Salzburg dan juga Hallstatt. So siapa yang nak cari penginapan area Austria, hampa bolehlah search area-area sini. Sebenarnya kami tak ada tujuan pun. Sebelum keluar daripada Austria mestilah nak singgah satu tempat yang macam cantik. So kami usaha tekan-tekan dalam Google Maps tu ada jumpa satu tasik yang cantik. So sebelum kita keluar daripada Austria, kita nak pergi ambil gambar dulu lah kat sini. Okay? Dia macam gamble je. Tak tahu nak pergi mana. Itinerary pun tak ada. Yang I tahu lagi I kena sampai dekat Český Krumlov sebelum kelam. Ni apa punya church. View sangatlah cantik, tenang. Ni dah nak sampai dah area tasik yang I tengok dekat Google Map tu cantik. So ni ada parking. So kita orang akan parking dekat area sini. Parking dia okey lah. Ada. Inilah tasik yang I jumpa dekat Google Maps tu. Main tekan-tekan, tengok-tengok sampai memang cantik. Alhamdulillah. Puas hati sangat-sangat sampai sini. Lepas tu kat sini kan ada tempat jogging tau. I ingatkan tak boleh masuk sebab pintu dia sebelah kanan tu katuk yang kecil tu buka. Tapi bila I tengok ramai je ada orang bersuap, pasuk orang jogging and ada orang bawa anjing. Lepas tu husband I pun tanya ChatGPT, Google apa semua, boleh masuk. So kami pun masuk. Tengok dia punya tasik cantik sangat-sangat. Lepas tu ada boat house kat situ. Settle sini kami pun teruskan perjalanan ke Český Krumlov. Perjalanan mengambil masa 2.5 jam. And pemandangan selama 2 jam lebih tu tak bosan langsung hampa. Tengok view pun cantik. Tak susah pun nak drive dekat Europe, cuma kena study sikit lah and patuhi arahan. View nak ke Prague ni memang cantik sangat-sangat. Apa bayangkan view ladang, rumah-rumah kampung sangat cantik. Lepas tu bukit, lepas tu tiba-tiba masuk terowong pula. Ni masuk terowong ni dah dekat-dekat nak keluar daripada Austria dah ni. Sekarang ni dekat highway had laju 80. So make sure korang kalau drive dekat Europe ikut je had laju. Kalau 20, 20. Kalau 30, 30. Macam kami tak kenal lagi lah, tak merasa lagi yang 20, had laju 20, had laju 30 tu. Sebab kami tak masuk lagi kawasan area city, kawasan yang betul-betul kena bawa slow. Tak kenal lagi lah kan. Tadi pemandangan cerah, hijau lah ni dan nampak salji and berkabus. Dia salji ni salji daripada last week kot sebab kami main ni snow dah tak turun.
ada baki sisa-sisa saji yang sebelum ni. Selepas 2 jam perjalanan, singgah dekat stesen minyak untuk pergi toilet and beli kopi. Dapat aiskrim. Yang ni sejuk-sejuk. Nampak aiskrim, nak aiskrim. My husband beli air kopi ni dekat vending machine dia, kena bayar pakai coin €2. Finally, dah sampai Český Krumlov, satu bandar yang macam fairy tale. So, hampa kena tunggu video ni sampai habis. Tengok macam fairy tale ke tak? Ni dah nak sampai parking. Parking ni parking berbayar. Kita akan parking kat sini 2 hari 1 malam. I'm not sure berapa, tapi around RM70 macam tu. Kalau main sini kan, better terus masuk parking yang macam ni. Bila dah masuk dalam nanti, susah nak parking kereta. So, kat dalam nanti kita akan berjalan sahaja ya. Berjalan, tengok keindahan bandar dia. Mai sini, luggage tak payah nak usung banyak-banyak. Kalau hampa bawa 3, 4, 5 luggage hak besar, hak berat-berat tu kan, better hampa sekalikan bawa baju yang penting saja, yang lain tinggal je kat bonet kereta. Okay? Sebab kalau hampa usung luggage berat-berat banyak-banyak, hampa akan menyesal. Daripada parking tadi nak ke penginapan kami lebih kurang 1 km plus. Sebab tu saya cakap bawa luggage yang penting sahaja. Nak kena naik tangga lagi, hampa tengok tu, kena angkat luggage lagi. Sambil-sambil jalan tu, I cerita sikit pasal Český Krumlov. Český Krumlov ni sebuah bandar kecil dekat selatan Republik Czech yang seolah-olah terhenti di zaman pertengahan. Bandar ni mula dibangunkan sejak abad ke-13 dan masih mengekalkan seni bina asas sehingga hari ini. Tarikan utama kat sini ialah Český Krumlov Castle, antara kompleks istana terbesar dekat Eropah Tengah yang pernah menjadi kediaman keluarga bangsawan Rosenborg. Istana ni terletak di atas bukit dan dikelilingi sungai Vltava. Bila keliling sungai, pemandangan memang cantik dan sangat ikonik. Disebabkan keunikan dan keaslian struktur bandar lamanya, Český Krumlov telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Vibe dekat sini memang puas hati. Macam I suka hunting tempat yang ada old town, yang ada sejarah-sejarah lama, yang ada feeling-feeling macam fairy tale gitu, I suka. So, bila sampai dekat sini, I memang puas hati, I dapat vibes tu. Jalan-jalan ternampak ATM machine. I tak ada lagi duit depa. So, bila jumpa ATM machine ni, bolehlah bawa keluar duit. Guna Maybank pun boleh. Entah. Cash withdraw 1,000 dua lah. Tak cukup keluar pula 1,000. Take your card. Uish, keping. Tolong diri lah. Ni bukan tolong diri ni beratkan ni. Lebih kurang 30 minit juga jalan slow-slow tadi. Dah jumpa dah penginapan kami. Comel pula anjing pula takut dengan tahah. Ni area penginapan kami lah, dekat sini saja. Tadi duk pusing-pusing, pening juga lah nak cari kat mana nak ambil kunci. Sebab penginapan pintu masuk belah depan. Tapi kena main belah belakang baru jumpa ni, Zameka Apartment. Kami booking melalui booking.com. Dekat dalam tu dia dah bagi dah rules, kena ambil kunci sebelum pukul 5 petang. Sekarang ni pukul 4.30 petang. So macam ngangam lah dan ambil kunci. Ni bahagian depan. Nak sampai dah ke penginapan kami. Okey, naik. Jangan rambang mata. Naik tangga. Saya kena terus makan lah. Masa. So, bilik kita nombor 1. Balik tirai. Ya Allah. Ya Allah, excited sampai terawat tu, Hana.
Wah, dia tidur situ kan, Ray? Wow. Wow, bestnya. Tulis dulu, ha? Meja, ada amari. Lampu, Wow, sini dia punya jamban. Macam biasa, tak ada bijak dia. Okay. Nice one. Tengok view. Oh, view bumbung je. Daripada toilet, view bumbung je. Hello. Lepas check in tadi, kami rehat jap, settle solat semua, keluar balik nak pergi cari makan, dah kelam. Kat sini, time waiter, pukul 4.30 dah maghrib, 5.30 macam tu, dah isyak. So, make sure rancang perjalanan anda. Lucu ni. Jalan-jalan kat sini tak risau sangat kalau anak nak berlari sebab tak ada kenderaan. Tapi kita kena alert lah dia nak pergi mana tu. Sayang. Handsome boy. Cantiknya jamatannya. Wow. Esok nampak mana? Wow. Ni baru malam ni. Esok lagi lah. Encik banca makan lu. Ui, esok lagi power lah. View. Tak sabarnya esok jalan-jalan. Swarovski pada. Lepas makan tak mau balik terus sebab kita kasi isap kan. Dia launch ni pada. Seriously. Menarik lah. Ni apa pattern lah. Weh, ni candy shop. Seriously, tak menyesal singgah sini. Siapa yang daripada Hastad nak pergi Prague, apa singgah lah sini. Ni Swarovski. Tony Jewelry. Jalan-jalan ada jumpa macam street night market. I suka sangat vibe dia. Ada lampu-lampu. Lepas tu kedai-kedai kayu kecil macam ni, I memang minat. Suasana dia memang tenang. Tak crowded sangat. Orang ramai je. Tapi tak crowded sangat. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Glove apa semua ni. Fresh magnet. Tak boleh tengok lah. Kenapa cantik sangat ni? Ni kami tengah jalan nak pergi kedai makan. Ikut Google Maps lebih kurang 1 km plus macam tu lah. Walaupun agak jauh juga nak jalan. Tapi rasa seronok sangat-sangat bila berjalan dekat sini. Sebab tempat ni memang cantik, sangat-sangat tenang. Dan rasa cozy. Sini kereta lalu. Straight lah. Lepas tu jalan-jalan jumpa lagi bridge. Tadi bridge yang tadi pun dah cantik sangat. Ni ada lagi bridge dekat sini. Dah 2 bridge I jumpa. On the way nak ke kedai makan. Punya restoran tu. Tu. Buzu pula. Jadi ambil anak. Ni restoran Turki. Tak sabarnya nak makan, laparnya. Ni dia punya makanan. Ada doner, durung kebab, vegetarian and pizza. Hot. So kami order margarita pizza. Pizza dia memang besar. Lepas tu kami juga order doner box ni. Dia ada nasi and ayam. Sangat best ya. Makan nasi panas-panas ni dengan cuaca sejuk. Sampai sini saja video I untuk episod 5. Nantikan next video ya. Bye. Assalamualaikum.